Minyak sawit Malaysia, minyak paling bahaya di dunia? Persoalannya, betul ke? Sampai satu dunia percaya ia adalah punca penyakit jantung, kanser dan badan cepat rosak. Lepas tu kita pun takut. Rasa minyak yang lebih jernih tu lagi selamat. Paling ironik, kita sendiri mula menjauhi minyak sawit. Sedangkan itu hasil negara kita. Tapi, dalam diam, syarikat besar di dunia masih lagi guna minyak sawit dalam makanan dan produk harian mereka. Jadi, persoalannya siapa yang kita perlu percaya? Okey, jom kita kupas isu. Sekitar tahun 2000, permintaan untuk minyak sawit meningkat secara mendadak. Malaysia dan Indonesia jadi pemain utama di dunia. Tapi, dalam masa sama, Barat ada minyak mereka sendiri. Seperti minyak soya, minyak jagung, minyak canola, minyak sunflower dan sebagainya. Bila minyak sawit lebih murah dan efisien, ia mula ganggu pasaran mereka. Dan daripada situ, terbinalah naratif negatif yang baru. Isu lemak tepu, isu orang hutan, isu alam sekitar, semuanya diangkat, diulang sampai jadi persepsi global. Tapi, sains tak cerita macam tu. Kajian dalam Journal of Oil Palm Research and Nutrients menunjukkan minyak sawit kaya dengan tocotrienols, iaitu vitamin E yang membantu lindungi sel dalam badan kita. Kajian lain juga menunjukkan ia boleh menyokong kesihatan jantung dan kurangkan kerosakan dalam badan. Minyak sawit juga lebih stabil bila dipanaskan dan tak mudah rosak semasa memasak. Dalam pada kita takut pada kesan minyak ni, kita masih lagi makan fast food setiap minggu dan minum manis setiap hari. Lepas raya ni lagilah, makan macam-macam, macam itu raya terakhir korang. Lepas tu, hati kita terpaksa kerja overtime untuk tapis toksin, gula dan lemak dalam badan. Dalam tak sedar, badan kita rosak perlahan-lahan. Sebab tu, badan kita perlukan perlindungan daripada dalam. Tocotrienols ni sejenis vitamin E yang 40 hingga 60 kali lebih kuat daripada vitamin E biasa. Ia bantu lindungi sel, jaga fungsi hati dan kurangkan keradangan dalam badan. Strukturnya yang unik membolehkan ia meresap dengan lebih baik dalam tisu. Jadi, kesan antioksidan dan anti radang lebih baik. Efek dia secara mudah, badan akan lebih sihat, akan lebih kurang sakit dan sel-sel badan akan lebih muda, ibarat macam reverse aging. Untuk sendi pula, tocotrienols ni membantu mengurangkan keradangan dan lancarkan aliran darah. Yang baru nak masuk 30-an tu tapi dah start sakit sendi, dah start sakit lutut, elok sangat untuk amalkan tocotrienol. Mak ayah di kampung pun sesuai. Ia akan bantu pemulihan sendi, kekalkan kepadatan tulang dan jadikan sendi lebih kuat dan sihat. Dalam keadaan dunia tak menentu ni, konflik peperangan seperti di Iran dan US bukan sekadar memberi kesan pada minyak je, tapi macam efek domino. Kos ubat-ubatan dan makanan import boleh melambung naik. Jadi sudah tiba masanya untuk kita hargai sumber yang ada dalam negara kita. Sebab hakikatnya masalah sebenar bukan minyak sawit, tapi siapa yang kita pilih untuk percaya. Propaganda semata-mata ataupun kajian yang sudah terbukti.